Ganja. Rasanya sekarang ni topik ni ada di mana-mana kan? Dalam berita, dalam perdebatan, malah dalam kehidupan seharian berjuta-juta orang. Kita dah guna benda ni berabad lamanya, tapi ada satu soalan yang sentiasa menghantui kita. Apa kaitan sebenarnya antara hisap ganja dengan kegilaan? Dan ini bukan isu baru tau. Ini teka-teki perubatan yang dah buat para saintis pening kepala selama beberapa generasi. Sejak bila soalan ini wujud? Cuba bayangkan, lebih 175 tahun yang lalu, seorang Dr. Francis bernama Jacques-Joseph Moreau perasan sesuatu yang agak menakutkan. Dia tulis yang kesan hashish ni boleh meniru setiap tanda asas penyakit mental. Senang cerita, dia nampak simptom psikosis dalam sebatang tumbuhan. Dan pemerhatian dia lah yang jadi titik permulaan untuk semua yang akan kita kupas hari ini. Jadi, inilah misteri utama kita. Adakah ganja ni sekadar bahan rekreasi biasa je? Atau ia sebenarnya boleh jadi pencetus atau kunci untuk kita faham apa itu kegilaan? Dalam perkongsian kali ini, jom kita bongkar sains di sebalik hubungan yang sangat rumit ni. Dan kita kena faham konteksnya. Ganja ni bahan terlarang yang paling banyak digunakan di seluruh planet. Berjuta-juta orang gunakannya setiap hari. Jadi, nak faham apa sebenarnya kesan benda ni pada organ kita yang paling kompleks, iaitu otak, bukanlah sekadar untuk pengetahuan am, tapi ia sangat-sangat penting untuk kesihatan kita semua. Okey, untuk faham macam mana tumbuhan ni bagi kesan pada kita kena tengok ke dalam badan kita sendiri. Sebab yang menariknya, otak kita ni memang dah ada satu sistem khas yang direka untuk bertindak balas dengan bahan dalam ganja. Ya, betul tu. Awak pun ada sistem ganja sendiri yang sedang berjalan dalam otak sekarang ni. Jom kita tengok macam mana ia berfungsi. Dalam ganja, ada dua watak utama, THC dan CBD. Anggap je macam yin dan yang tumbuhan ni. THC atau tetrahydrocannabinol ialah bahagian yang psikoaktif. Dialah yang bagi rasa high tu. Tapi, dia jugalah yang boleh cetuskan rasa paranoid dan simptom-simptom macam psikosis. Lepas tu, kita ada pula CBD atau cannabidiol. Yang ni tak psikoaktif dan sebenarnya dia boleh bertindak sebagai pengimbang lawan balik beberapa kesan THC yang lebih ekstrim tu. Okey, yang ni part paling best sekali. Otak awak sebenarnya menghasilkan versi ganjanya sendiri. Namanya endokannabinoid. Molekul-molekul macam anandamide ni umpama utusan kimia semula jadi badan kita yang bantu kawal mood, ingatan dan rasa sakit. Bila seseorang guna ganja, THC ni macam hijack sistem semula jadi ni dan banjirkan otak kita dengan mesej-mesej yang tak sepatutnya ada. Jadi, macam mana sebenarnya sistem yang sangat penting ni berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawapannya agak unik dan lain daripada yang lain dalam otak kita. Ia melibatkan penghantaran mesej secara terbalik. Selalunya, isyarat dalam otak kita ni sehala je. Tapi sistem endokannabinoid ni, dia lain sikit. Bayangkan macam ni. Neuron A hantar mesej pada neuron B. Lepas neuron B dapat mesej tu, dia hantar satu utusan iaitu endokannabinoid balik kepada neuron A. Mesejnya mudah je. Okey, aku dah dapat, boleh bertenang sikit. Ia macam sistem brake semula jadi otak kita untuk pastikan sel-sel otak tak terlalu teruja dan semuanya seimbang. Okey, bila kita dah faham pasal sistem brake semula jadi ini, barulah kita boleh nampak apa yang jadi bila THC datang dan ganggu sistem ni. Ia boleh bawa kepada dua pengalaman yang sangat berbeza. Satu, rasa euforia yang orang cari-cari itu dan satu lagi, rasa paranoia yang sangat menakutkan. Bagi kebanyakan orang, inilah sebabnya mereka guna ganja. Pengalaman high tu, rasa rileks yang menyeluruh, di mana risau semua hilang, warna nampak lebih terang, lawak jadi lagi kelakar, dan makanan, rasa sedap lain macam. Inilah kesan euforia yang buat tumbuhan ni begitu popular sejak dulu lagi. Tapi, ada juga sisi gelapnya. Bila THC dah terlalu banyak sampai sistem brake semula jadi otak kita tak boleh nak kawal, ia boleh hasilkan kesan psikomimetik. Dalam arti kata lain, ia meniru simptom-simptom psikosis. Fikiran jadi bercelaru dan tak terkawal, rasa paranoia yang melampau mula muncul, seseorang tu mungkin mula rasa terasing dari realiti macam tengah tengok filem pasal hidup sendiri. Ia satu pengalaman yang sangat berbeza dan menakutkan. Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau. Dengar sendiri apa yang seorang sukarelawan sihat ni cakap dalam satu kajian lepas dia diberi THC melalui suntikan. Saya sangka kamu semua cuba menipu saya. Saya sangka kamu memutarkan jam ke belakang untuk mengelirukan saya. Ini tunjukkan betapa nyata dan dahsyatnya kesan ni sampai boleh ubah sebuah makmal sains jadi bilik konspirasi dalam kepala seseorang yang tak ada sejarah penyakit mental pun.
Semua pengalaman yang berbeza ni membawa kita kepada satu soalan paling besar, macam teka-teki ayam dengan telur tu. Adakah ganja ni cuma sebabkan simptom sementara yang menakutkan atau bolehkah ia sebenarnya menyebabkan penyakit mental yang kekal macam skizofrenia? Jom kita cakap terus terang je. Adakah hisap ganja boleh menyebabkan skizofrenia? Ini soalan besar yang para saintis dah cuba jawab bertahun-tahun lamanya. Dan jawapannya, rumit sikit. Untuk faham ni, kita kena fikir macam saintis sikit dan guna konsep yang dipanggil penyebab komponen. Bayangkan punca penyakit ni macam sebiji pai. Jarang sekali satu potongan je boleh sebabkan penyakit. Selalunya, kita perlukan beberapa potongan, macam genetik, persekitaran, trauma, stres untuk lengkapkan pai tu dan cetuskan penyakit. Bukti yang ada menunjukkan ganja ni bukanlah keseluruhan pai. Tapi, bagi seseorang yang dah ada beberapa potongan lain, ganja boleh jadi potongan terakhir yang melengkapkan segalanya. Dan ini bukan teori semata-mata ya. Buktinya datang dari kajian-kajian besar yang ikut beribu-ribu orang selama bertahun-tahun. Kajian di Sweden, New Zealand dan Belanda, semuanya tunjukkan corak yang sama dan membimbangkan. Penggunaan ganja masa remaja secara konsisten boleh meramalkan kemunculan simptom psikosis di kemudian hari. Ini sangat penting. Maksudnya, ganja ni bukan sesuatu yang orang cari selepas dah sakit, tapi penggunaannya tu selalunya datang sebelum penyakit tu muncul. Dan angka-angkanya memang buat kita terkejut. Kajian di Sweden tu dapati yang pengguna ganja tegar adalah 6 kali ganda lebih berkemungkinan untuk didiagnosis dengan skizofrenia berbanding orang yang tak guna. Dalam dunia sains, ini satu isyarat yang sangat-sangat jelas. Macam satu bendera merah besar yang kita tak boleh buat-buat tak nampak. Jadi, kesimpulan para saintis setakat ni macam nilah. Ganja semata-mata tak cukup untuk sebabkan skizofrenia pada sesiapa sahaja. Tapi bagi orang yang memang dah ada kerentanan, sama ada sebab genetik atau pengalaman hidup, ia boleh jadi pencetusnya. Ia umpama potongan pai terakhir yang boleh memulakan segalanya. Ini membawa kita kepada satu persoalan yang agak pelik. Kalau ganja ni boleh cetuskan atau buat psikosis jadi lagi teruk, kenapa ramai orang yang dah sedia ada masalah ni masih lagi terus gunakannya? Jawapannya mungkin ada dalam hipotesis rawatan kendiri. Idea ni kata, orang guna bahan ni bukan sebab nak bagi keadaan jadi lagi teruk, tapi sebab nak cari kelegaan sementara daripada penderitaan yang mereka rasa. Mereka mungkin cuba nak tenangkan rasa risau yang melampau, nak hilangkan rasa murung, atau sekadar nak isi kekosongan dan kebosanan yang sering datang dengan penyakit mental yang serius. Dan data pun sokong benda ni. Bila saintis tanya pesakit psikosis kenapa diorang guna ganja, jawapan paling popular bukanlah untuk tingkatkan simptom mereka. Jauh sekali. Jawapan nombor 1, dengan margin yang besar, ialah untuk mengatasi perasaan negatif. Ia adalah cara mereka untuk bertahan, walaupun cara tu mungkin ada akibatnya kelak. Dan inilah tragedi dalam kitaran ni. Seseorang tu guna ganja untuk dapat kelegaan jangka pendek daripada tekanan penyakitnya. Tapi penggunaan tu sendiri boleh buat penyakit tu jadi lagi teruk dalam jangka masa panjang, yang kemudiannya akan hasilkan lebih banyak tekanan untuk diatasi. Ia satu perangkap yang sangat-sangat susah untuk dilepaskan. Jadi, inilah gambaran keseluruhannya. Di satu pihak, kita ada bukti kukuh yang ganja boleh jadi pencetus yang kuat menolak individu yang terdedah ke arah psikosis. Di pihak lain pula, kita ada realiti sedih di mana ramai yang dah sakit menggunakannya sebagai cara untuk menenangkan penderitaan mereka. Ini bukan cerita hitam putih pasal dadah baik atau jahat. Ia satu hubungan yang rumit dan sangat peribadi. Dan ia tinggalkan kita dengan soalan yang paling susah. Sebagai satu masyarakat, macam mana kita nak seimbangkan antara risiko, rasa simpati dan polisi untuk tangani isu yang serumit ini?